Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panelis yang berwibawa, guru-guru serta rakan-rakan pelajar yang saya kasihi sekalian. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam forum yang amat bermakna pada hari ini bertemakan peranan pendidikan moral dalam membentuk warga negara bertanggungjawab. Isu semasa dan cabaran masa depan Malaysia dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Hadirin sekalian, dalam arus kemodenan dan globalisasi hari ini, nilai moral dan etika seringkali diuji oleh perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi serta tekanan ekonomi. Justru, persoalan besar yang ingin kita renungi ialah sejauh manakah pendidikan moral mampu menjadi benteng dalam melahirkan warga negara yang berintegriti, beretika serta bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara. Forum kita pada petang ini akan menelusuri 3 dimensi penting. Pertama, dari aspek ekonomi, kita akan membincangkan cabaran menerapkan nilai etika kerja, integriti dan tanggungjawab dalam era ekonomi moden yang penuh persaingan. Kedua, dari sudut sosial, kita akan menyentuh isu-isu semasa seperti buli cyber, kehilangan nilai hormat dan kelunturan budi bahasa dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, dari aspek politik, kita akan meneliti bagaimana dasar kerajaan serta pelaksanaan pendidikan moral dapat memperkukuh semangat patriotisme dan perpaduan nasional dalam kalangan rakyat Malaysia. Maka, tanpa melengahkan masa, marilah kita hayati perbincangan ilmiah ini dengan minda terbuka dan jiwa yang reflektif. Saya, Muhammad Afiq Syukri, akan memandu perjalanan forum ini. Diharapkan perbincangan hari ini bukan sahaja membuka mata, tetapi juga menyuburkan nilai dalam diri kita sebagai warga yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Menelusuri aspek ekonomi, kita bawakan seorang panel yang penuh berwawasan untuk menghuraikan cabaran menerapkan nilai etika kerja, integriti dan tanggungjawab dalam era ekonomi moden. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Nur Husna Atirah untuk berkongsi pandangan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi pandangan dalam forum yang amat bermakna ini. Hadirin yang dihormati, apabila kita membicarakan tentang peranan pendidikan moral dalam membentuk warga negara bertanggungjawab, aspek ekonomi merupakan teras penting yang perlu diberi perhatian. Hal ini kerana ekonomi bukan sekadar urusan kewangan ataupun perdagangan, tetapi juga mencerminkan sikap, etika kerja dan nilai tanggungjawab seseorang individu terhadap pembangunan negara. Dalam era ekonomi moden hari ini, Malaysia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran yang menuntut tenaga kerja yang berintegriti, berdisiplin dan beretika. Walau bagaimanapun, kita melihat nilai-nilai ini semakin terhakis akibat pengaruh materialisme dan tekanan hidup yang semakin tinggi. Fenomena seperti rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan ketirisan kewangan masih berlaku walaupun negara kita semakin maju dari segi teknologi dan juga infrastruktur. Hadirin sekalian, di sinilah peranan pendidikan moral menjadi sangat penting. Melalui pendidikan moral, pelajar bukan sahaja diajar tentang nilai seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan rajin bekerja, tetapi juga bagaimana nilai-nilai ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian termasuk di tempat kerja. Sebagai contohnya, dalam dunia pekerjaan hari ini, majikan sering menekankan nilai integriti dan accountability dalam kalangan pekerja. Namun, kita masih berdepan dengan isu seperti ketirisan dana awam, ketidakjujuran dalam laporan kewangan dan ketidaktelusan dalam urus niaga. Hal ini menunjukkan bahawa kemajuan ekonomi tanpa kekuatan moral boleh membawa kepada kejatuhan nilai dan kepercayaan masyarakat. Contohnya, kalau kita lihat kepada isu semasa sekarang, laporan Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia pada tahun 2024 menunjukkan kedudukan negara masih belum mencapai tahap yang membanggakan. Hal ini memberi gambaran bahawa walaupun kita mempunyai dasar ekonomi yang baik, aspek moral dan integriti pelaksanaan ekonomi masih perlu diperkuat. Pendidikan moral dekat sekolah dan institusi pengajian tinggi berperanan untuk membentuk generasi muda yang sedar bahawa kekayaan ekonomi bukan hanya diukur dengan keuntungan semata-mata, tetapi juga dengan kejujuran dan tanggungjawab terhadap masyarakat serta negara.
Selain itu, kemajuan teknologi dan ekonomi digital juga membawa cabaran baharu terhadap etika kerja. Hal ini banyak pekerjaan dijalankan dalam talian melalui ekonomi GIG seperti Grab, Panda, Shopee dan juga TikTok Shop. Walaupun platform ini membuka peluang pendapatan, ia juga menimbulkan isu seperti kurang disiplin kerja, ketidakstabilan pendapatan dan kebergantungan kepada sistem automasi. Oleh itu, nilai-nilai seperti amanah, dedikasi dan tanggungjawab terhadap pekerjaan perlu diterapkan melalui pendidikan moral. Okey, hadirin sekalian, kita juga tidak boleh menafikan bahawa globalisasi dan tekanan ekonomi menyebabkan ramai individu tergoda untuk mencari jalan pintas bagi mendapatkan keuntungan cepat. Contohnya, peningkatan kes penipuan dalam talian, skim pelaburan palsu dan penyelewengan digital menunjukkan lemahnya kesedaran moral dalam kalangan sebahagian rakyat. Jika pendidikan moral dilaksanakan dengan efektif sejak di bangku sekolah, murid akan lebih memahami nilai jujur, waspada dan bertanggungjawab. Seterusnya, mampu menolak amalan tidak bermoral dalam aktiviti ekonomi ini. Selain itu, pendidikan moral juga mengajar kita bahawa setiap warga negara mempunyai tanggungjawab ekonomi terhadap negara. Contohnya, membayar cukai, menggunakan sumber dengan berhemah dan tidak membazir juga merupakan sebahagian daripada nilai moral ekonomi. Jadi, akhir kata, pendidikan moral bukan sekadar subjek pelengkap dalam kurikulum, tetapi satu pelaburan jangka panjang untuk membina tenaga kerja yang beretika, produktif dan bertanggungjawab. Jika nilai-nilai moral ini benar-benar dihayati, nescaya Malaysia akan melahirkan warga negara yang bukan sahaja berjaya secara ekonomi tapi juga berakhlak mulia serta berintegriti tinggi. Habis? Ya. Terima kasih diucapkan kepada panel 1 atas kupasan yang sangat bernas dan menyeluruh tentang peranan pendidikan moral dari aspek ekonomi. Jelas bahawa nilai integriti dan tanggungjawab memainkan peranan yang penting dalam menjamin kemakmuran negara. Baiklah, untuk memperluaskan lagi perspektif kita, saya menjemput panel 2 Muhammad Ikhwan untuk membincangkan topik dari aspek sosial. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator Afiq Syukri. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panelis serta hadirin yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan peranan pendidikan moral dari sudut sosial dengan memberi tumpuan kepada bagaimana pendidikan ini mampu menangani krisis, nilai dan gejala ketidakseimbangan moral yang kian menular dalam kalangan masyarakat moden hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup dalam dunia yang serba pantas. Teknologi bergerak lebih laju daripada pembentukan sasiah manusia. Di media sosial, kita semakin kerap melihat budaya shaming, fitnah, makian serta kecenderungan menjatuhkan maruah orang lain demi hiburan atau perhatian. Fenomena ini menggambarkan bagaimana nilai moral seperti hormat, belas kasihan dan tanggungjawab sosial semakin terhakis. Sebenarnya, pendidikan moral seharusnya menjadi benteng utama dalam memperkasakan nilai-nilai ini melalui proses pengajaran yang berteraskan kasih sayang, empati dan komunikasi beretika. Pelajar bukan sahaja belajar tentang definisi nilai tetapi juga belajar menghidupkannya dalam tindakan seharian. Nilai seperti toleransi dan hormat boleh diterapkan melalui aktiviti yang menuntut kerjasama dan empati. Contohnya, program khidmat masyarakat, aktiviti kesukarelawanan atau perbincangan kes moral sebenar di bilik darjah. Namun begitu, saya berpendapat bahawa cabaran utama kita hari ini bukan sekadar pada isi kandungan pendidikan moral, tetapi pada cara ia dilaksanakan. Ramai pelajar menganggap subjek ini hanya untuk lulus peperiksaan, bukan untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Hal ini menjadikan nilai moral sekadar teori yang dihafal, bukan pegangan yang kita hayati. Oleh sebab itu, guru berperanan besar dalam menjadikan pengajaran moral sesuatu yang hidup, bukan dengan ceramah semata-mata, tetapi melalui perbualan reflektif, simulasi situasi sosial atau pementasan kes nilai murni yang dekat dengan kehidupan pelajar. Selain itu, kita tidak boleh menafikan pengaruh persekitaran sosial yang semakin mencabar. Kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan kes ponting sekolah, pergaduhan dan ketagihan media sosial dalam kalangan remaja. Semua ini berkait rapat dengan kelemahan nilai kendiri,
maka di sinilah pentingnya pendidikan moral berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sosial. Mendidik pelajar agar bijak menilai kesan tindakan mereka terhadap orang lain. Sebagai contoh, program seperti Rakan Pembimbing Rakan Sebaya PRS di sekolah menengah merupakan satu platform yang baik untuk mengukuhkan nilai moral melalui bimbingan rakan. Pelajar bukan sahaja membantu rakan menghadapi tekanan emosi, tetapi turut mempraktikkan nilai empati dan tanggungjawab sosial. Pendekatan seperti ini lebih berkesan daripada pengajaran konvensional yang hanya berpusat pada teori. Tuan-tuan dan puan-puan, cabaran masa depan semakin kompleks. Jika dahulu masalah sosial terbatas dalam lingkungan sekolah dan komuniti, kini ia melebar ke dunia maya yang sukar untuk dikawal. Maka, pendidikan moral perlu berevolusi, bukan sekadar menekankan nilai-nilai klasik seperti hormat dan jujur, tetapi juga nilai baharu seperti literasi digital, tanggungjawab dalam komunikasi atas talian, dan kepekaan terhadap kepelbagaian budaya. Akhir sekali, saya percaya bahawa pendidikan moral yang benar-benar hidup bermula dengan teladan. Nilai tidak boleh diajar semata-mata melalui buku teks, tetapi melalui contoh daripada guru, daripada ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Jika setiap individu berpegang pada nilai murni dalam tindakan sekecil sekalipun, maka kita sedang membina masyarakat yang bukan sahaja cemerlang dari segi intelektual, tetapi juga berperi kemanusiaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada panel 2 atas kupasan yang sangat bermakna tentang peranan pendidikan moral dalam membentuk nilai sosial masyarakat moden. Jelas bahawa penerapan nilai bukan sekadar teori, tetapi amalan yang perlu dihidupkan dalam kehidupan seharian. Baiklah, seterusnya kita akan mendengar pandangan daripada Nur Akilah Amani yang akan membincangkan aspek pendidikan moral dari sudut sosial dan pembangunan insan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator yang tampan bergaya pada hari ini, saudara Afiq Syukri. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para panelis dan hadirin sekalian. Hari ini saya ingin mengupas tentang peranan pendidikan moral dari aspek sosial, khususnya bagaimana pendidikan ini mampu menangani isu kehilangan nilai murni dan peningkatan kes buli dalam kalangan remaja di Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, topik dan isi saya tidak lari daripada saudara Ikhwan sebentar tadi, namun ada beberapa penambahan. Baiklah tuan-tuan, dalam era digital yang semakin canggih ini, masyarakat kini sedang berdepan dengan cabaran sosial yang semakin serius dan kritikal. Antara isu yang paling ketara adalah isu buli, ketidakhormatan dan hilangnya rasa empati dalam diri generasi muda. Pendidikan moral seharusnya berperanan penting untuk membentuk nilai hormat, tanggungjawab serta empati yang menjadi asas kepada keharmonian sosial. Namun, realitinya kita masih melihat banyak kejadian tragis akibat kehilangan nilai tersebut. Sebagai contoh, jika tuan-tuan masih ingat, kes arwah Zulfarhan Osman Zulkarnain, pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang diseksa hingga mati disebabkan difitnah oleh rakan-rakannya. Arwah diseksa dengan streka wap, sedangkan dia tidak mencuri pun barang rakan dia. Hal ini kerana hilangnya sifat empati dan kasih terhadap rakan sendiri. Mereka lebih memilih materialistik daripada nyawa seseorang. Seterusnya, kes Ain Husniza Saiful Nizam pada tahun 2021. Pelajar perempuan yang mendedahkan isu jenaka lucah oleh guru mereka di aplikasi TikTok. Selepas pendedahan ini dibuat, dia dibuli secara cyber dengan komen menghina dan ugutan daripada para netizen sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa hilangnya rasa hormat netizen serta masyarakat awam terhadap seorang wanita. Dia, saudari Ain Husniza ni, dia meluahkan apa yang dia rasa, namun dia kembali kena kecam. Sedangkan dia meluahkan bahawa dia telah dijenakakan, dilucahkan oleh gurunya sendiri, guru lelakinya.
Hal ini jelas menunjukkan kurangnya nilai empati, hormat dan tanggungjawab dalam ruang digital kita. Tuan-tuan dan puan-puan, statistik semasa menunjukkan keadaan ini semakin membimbangkan dan meruncing. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, sebanyak 9,483 laporan kes budi cyber direkodkan antara tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2024. Malah, Malaysia sekarang ini telah mendapat tempat tangga kedua di Asia dalam kes kejadian buli cyber melibatkan remaja. Hal ini jelas menunjukkan bahawa generasi muda pada zaman ini sangatlah rapuh dengan buli, dengan isu-isu yang bermasalah. Angka ini jelas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan moral ini diterapkan bukan sahaja di bilik darjah tetapi juga dalam ruang digital. Oleh itu, sistem pendidikan kita perlu lebih menekankan nilai empati, hormat dan tanggungjawab sosial. Pendidikan moral tidak seharusnya dilihat sebagai subjek teori semata-mata seperti yang telah dikatakan oleh saudara Ikhwan, tetapi sebagai pendekatan hidup yang membentuk sasiah murid agar mereka tahu menilai baik dan buruk serta berani menegur kesalahan pelaku. Jika saudara-saudari masih ingat kes arwah Zara Khairina, ada segelintir pihak yang menyalahkan arwah saudari Zara Khairina itu sendiri kerana tidak melawan semula, sedangkan saudari itu telah dibuli. Jelas ini menunjukkan bahawa mangsa buli sendiri tidak dapat mempertahankan diri mereka apabila komuniti kita tidak berpihak, tidak berfikiran luas untuk membela mangsa. Akhir kata, untuk membentuk generasi yang mampan adalah sebuah tanggungjawab bersama antara keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Pendidikan moral ialah benteng utama yang mampu membina rakyat yang berakhlak mulia, saling menghormati dan bertimbang rasa. Jika nilai ini dapat diterapkan sejak usia muda, saya yakin bahawa negara kita Malaysia akan melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tapi juga nilai moral yang tinggi dan berjiwa kemanusiaan. Sekian saja daripada saya. Baik, terima kasih kepada panel 3 atas kupasan yang sangat menyentuh hati mengenai aspek sosial dan pendidikan moral. Jelas bahawa nilai empati, hormat dan tanggungjawab sosial amat penting dalam menangani isu buli serta kehilangan nilai kemanusiaan dalam masyarakat kita. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada panel 4. Nur Ajwa Safia yang akan mengupas pula tentang peranan pendidikan moral dari aspek politik. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua panel dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin membincangkan peranan pendidikan moral dari sudut politik, terutamanya bagaimana pendidikan ini mampu membantu membina rakyat yang berjiwa patriotik dan bersatu padu dalam suasana politik yang semakin mencabar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik bukan sekadar soal parti dan kuasa, tetapi politik ialah tentang bagaimana rakyat mengurus negara, menghormati undang-undang dan membuat keputusan bersama demi kebaikan semua. Namun, realitinya kita semakin melihat budaya politik yang tidak sihat, seperti penyebaran fitnah di media sosial, hilangnya rasa hormat kepada pemimpin dan semakin lemahnya semangat perpaduan antara kaum apabila politik dijadikan alasan untuk berpecah. Sebenarnya sejarah telah pun mengajar kita betapa bahayanya apabila nilai moral dan perpaduan ini diabaikan. Kita tidak boleh lupa tragedi 13 Mei 1969 iaitu peristiwa hitam yang berlaku akibat ketegangan kaum dan politik yang melampau. Peristiwa ini telah meragut banyak nyawa dan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kestabilan negara. Namun, dari tragedi itulah lahirnya kesedaran untuk membina semula negara berdasarkan toleransi, perpaduan dan keharmonian antara kaum. Peristiwa itu membuktikan bahawa tanpa nilai moral seperti hormat, empati dan tolak ansur,
keamanan yang kita nikmati sekarang ini boleh musnah dalam sekelip mata sahaja. Inilah sebabnya pendidikan moral perlu memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran politik yang beretika. Melalui pendidikan moral ini, pelajar bukan sahaja belajar tentang nilai seperti kejujuran dan tanggungjawab, tetapi juga mereka belajar untuk menjadi warga negara yang bijak menilai maklumat, berani menegakkan kebenaran dan tidak mudah dipengaruhi oleh kebencian atau propaganda. Kerajaan sebenarnya sudah mengambil langkah untuk memperkukuhkan perkara ini melalui dasar pendidikan negara yang menekankan nilai sivik dan patriotisme. Contohnya dalam KSSM, nilai seperti keadilan, toleransi dan semangat cinta akan negara diterapkan melalui aktiviti pembelajaran dan program kokurikulum. Tetapi apa yang lebih penting ialah bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan dalam tindakan harian pelajar. Jika di sekolah pun pelajar masih tidak menghormati guru, menipu dalam tugasan atau menyebarkan kebencian di media sosial, bagaimana kita nak berharap mereka ni akan menjadi pemimpin politik yang berintegriti pada suatu hari, pada masa depan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam dunia politik yang semakin mencabar ini, Malaysia memerlukan generasi muda yang bukan hanya pandai berhujah, tetapi berfikir dengan matang dan bertindak dengan moral. Pendidikan moral perlu mendidik pelajar agar memahami bahawa patriotisme merupakan satu tanggungjawab untuk mengekalkan keamanan, menghormati perbezaan dan menolak sebarang bentuk ekstremisme politik. Sebagai penutup, pendidikan moral sebenarnya adalah asas kepada politik yang bersih dan berprinsip. Pendidikan moral bukan sahaja membentuk rakyat yang tahu hak mereka, tetapi juga sedar akan tanggungjawab mereka terhadap negara. Tragedi 13 Mei menjadi pengajaran bahawa tanpa moral, tanpa rasa hormat dan empati, negara boleh hancur oleh tangan rakyatnya sendiri. Namun, jika kita menerapkan nilai moral dalam setiap generasi, saya yakin kita dapat memastikan sejarah pahit itu tidak akan berulang lagi. Pendidikan moral perlu dilihat bukan hanya sebagai subjek di sekolah seperti yang telah dikatakan oleh Saudari Amani sebentar tadi, tetapi sebagai tulang belakang kepada pembentukan warga negara yang beretika, berpatriotik dan bersatu padu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel 3 atas kupasan yang begitu mendalam dan bersemangat tentang peranan pendidikan moral dari aspek politik. Jelas bahawa nilai moral seperti kejujuran, toleransi dan semangat patriotisme amat penting dalam melahirkan rakyat yang beretika serta menolak politik kebencian. Baiklah, bagi melengkapkan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membuka sesi rumusan dan juga pandangan daripada Saudara Firdaus yang merupakan sebagai panel kelima pada hari ini. Baik, terima kasih kepada saudara moderator Afiq Syukri, dan Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel dan juga hadirin sekalian. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang peranan pendidikan moral dalam membentuk warga negara yang bertanggungjawab dari sudut politik, khususnya dalam menghadapi keadaan semasa dan cabaran masa depan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia politik hari ini kita melihat beberapa cabaran utama, iaitu yang pertamanya kita ada budaya politik kebencian di media sosial, di mana perbezaan pendapat sering dibalas dengan hinaan dan serangan peribadi. Yang kedua, kita ada penyebaran maklumat palsu yang membuat masyarakat sedikit keliru dan juga mudah dipengaruhi oleh emosi. Yang ketiga, kita ada semangat patriotisme yang semakin lemah dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja yang melihat politik sebagai sesuatu yang kotor ataupun sesuatu yang negatif. Jadi masalah-masalah ini berlaku kerana kekurangan nilai moral dalam membuat keputusan politik. Di sinilah pendidikan moral memainkan peranan penting
iaitu pendidikan moral tidak hanya mengajar pelajar menghafal nilai, tetapi memupuk akhlak dan juga watak sebagai warga negara. Jadi melalui pendidikan moral, bagi saya pelajar diajar untuk berfikir secara kritikal, iaitu sebelum kita mempercayai sesuatu maklumat yang kita dapat daripada media sosial. Yang kedua, kita ada menghormati pandangan dan perbezaan kaum. Jadi seperti yang kita tahu di negara kita ni, kita memiliki budaya dan juga kaum yang berbeza-beza. Jadi kat situ pelajar kita dididik di dalam pendidikan moral untuk menghormati perbezaan. Seterusnya kita ada menjadi warga negara yang menyumbang kepada keamanan negara. Seterusnya pelajar dididik untuk mempunyai semangat patriotisme yang matang, iaitu cinta akan negara melalui tindakan menjaga keharmonian. Seterusnya, kerajaan juga telah memperkukuh perkara ini melalui pendidikan sivik, rukun negara dan juga program perpaduan di sekolah. Namun pada hakikatnya keberhasilan pendidikan ini bergantung kepada amalan harian, bukan sekadar di dalam buku. Seterusnya, jika kita lihat pelajar di sekolah masih lagi banyak yang tidak menghormati guru dan juga tidak menunjukkan sikap seorang pelajar. Jadi bagaimana kita nak memilih mereka menjadi pemimpin yang berintegriti di masa hadapan untuk negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa depan politik Malaysia bergantung kepada nilai moral generasi muda pada hari ini. Jika kita membina generasi yang jujur, berfikiran matang, menghormati perbezaan dan cintakan negara, maka kita mampu mewujudkan Malaysia yang bersatu, aman dan juga bermaruah. Jadi sebagai akhirul kalamnya, pendidikan moral bukan sekadar subjek sekolah, tapi menjadi sesuatu asas dan juga tunjang utama bagi politik yang stabil dan juga harmoni. Jadi bagi saya, tanpa moral, perpaduan boleh runtuh. Dengan moral yang kukuh, Malaysia mampu melangkah ke masa depan dengan lebih yakin. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel 5 atas kupasan yang sangat bernas dan matang berkenaan peranan pendidikan moral dari sudut politik. Jelas bahawa kekuatan moral dan nilai patriotisme amat penting dalam membentuk generasi muda yang mampu berfikir secara rasional, berintegriti serta menjaga keharmonian negara. Baiklah, bagi melengkapkan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membuka sesi rumusan dan penutup forum untuk merangkum pandangan semua panel yang telah berkongsi sebentar tadi. Hadirin yang saya hormati, kita telah mendengar kupasan yang amat bernilai daripada barisan panel kita sebentar tadi, menyentuh aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Semuanya berpaksikan satu hakikat penting, bahawa pendidikan moral adalah nadi kepada pembinaan bangsa yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, kemajuan tanpa nilai ibarat kapal megah tanpa kompas. Laju bergerak tetapi hilang arah. Pendidikan moral menjadi kompas itu, yang memandu kita ke destinasi kemajuan sebenar. Kemajuan yang berpaksikan kejujuran, integriti dan kasih sesama insan. Hadirin sekalian, apabila nilai moral disemai dalam jiwa anak bangsa, kita tidak sekadar melahirkan rakyat yang cemerlang dalam akademik, tetapi insan berjiwa besar yang tahu menghormati, menilai dan berbakti. Itulah warga negara yang diimpikan dalam Malaysia Madani. Rakyat yang berilmu, beretika dan berpaksikan nilai kemanusiaan sejagat. Akhir kata, marilah kita hayati sebuah pesan. Bangsa yang besar bukan diukur pada tingginya bangunan, tetapi pada tingginya nilai dan akhlak warganya. Dengan itu, saya akhiri forum ini dengan ucapan terima kasih kepada semua panelis atas pandangan yang penuh makna dan kepada para hadirin atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih dan salam hormat.